kongsikan tips macam mana nak buat bukit menggunakan sejadah Turki. Okey. Pastikan anda tonton sehingga akhir. Jangan ketinggalan tips-tipsnya. Okey, yang pertama, bahan apa yang perlu kita perlukan untuk buat bukit sejadah Turki ni? Okey, first kita kena ada sejadah Turki yang mengikut tema. Kalau hantaran anda warna merah, bolehlah ikut apa yang anda suka. Okey, kedua, kena ada ribbon yang bersaiz besar. Okey. Ketiga, kena ada getah. Getah yang mencukupilah 6 jambangan. So kita kena ada 6 getah. Dan bunga. Okey, bunga untuk sebagai hiasan. Serta tidak ketinggalan adalah kertas. Kertas untuk kita bentukkan jambangan bunga tu. Dan tidak lupa juga kena ada gunting untuk leraikan bunga ni lah. Okey. First kali saya akan tunjukkan macam mana. Okey. Okey, bentangkan sejadah Turki ni dan ambil, kerenukkan kertas seperti ni. Dan besar sikit lah sebab dia kat tengah. Okey, kat tengah macam ni. Okey, ambil tengah-tengah. Okey, tak cukup lagi tu kertas tu. Kena besar. Macam ni, 4. Okey. Dan ni first ni yang besar ni. Okey, kita ikatkan menggunakan getah macam ni. Okey. Nampak tu kat tengah-tengah dia dah ada jambangan dia. Okey, tengah-tengah. So kita buat untuk jambangan tepi pula. Menggunakan kertas yang sama, step yang sama. Okey. Cuma lebih kecil daripada tengah dia lah. Okey. Macam ni. Okey. Guna lagi getah tu. Buat 5 atau 6 supaya lebih kembang, cantik lah. Ni macam ni. Dan boleh buat lagi. Ini saya tunjukkan sahaja. Okey, kalau kat rumah boleh buat sampai habis lah. Ke 5 atau 6 dia punya jambangan luar tu. Okey, macam ni. Nampak dah bentuk dia memang cantik sangat. Okey, boleh. Jambangan ni jimat sebenarnya dan sangat mudah. Semua boleh buat, insya-Allah. Akan ikut tips yang saya sharekan. Okey, buat lagi 1, 2, 3, 4, 5. Selitkan sahaja dekat sebelah getah tu lah. Okey, dekat sebelah getah sahaja. So boleh senang dikemaskan. Maaf kalau kurang jelas video saya ni, tapi insya-Allah kalau sekali tengok pun boleh buat dah sebenarnya. Sebab sangat ringkas dan mudah. Okey. Lepas tu kemas-kemaskan dia macam ni, masukkan ke tepi, selit betul-betul. Okey, dan seterusnya bila dah kemas pastikan bahagian bawah dia kemas macam ni. Lepas tu bolehlah pasangkan ribbon. Okey, next step ribbon. Okey. Pasangkan ribbon, ikat seperti biasa. Dah siap nanti. Just boleh bagi macam ni je sebagai hadiah ataupun boleh hiaskan dekat atas dulang hantaran. Ni lah. Nampak ni. Okey. Nampak tu. Sangat cantik. Okey. Saya tunjukkan. Sangat murah. Murah, modal dia hanya berapa ringgit sahaja boleh dapatkan bukit yang cantik ni. Boleh letak dekat atas dulang hantaran. Nice tip.